Tapi dekat Masjid Quba tu pun best juga Masjid Quba dahsyat. Tu dekat Madinah. Kan Nabi bermalam 7 hari kat situ, takkanlah Nabi tak buat apa-apa. Kan Nabi nak Masjid Quba kan? Jalan Nabi, telaga Nabi minum. Dulu mana ada kowe kuku? Telaga tu lah kowe kuku Nabi. Ustaz yang dekat depan apa ni, betul-betul dekat bawah dia punya apa ni, Quba. Kan ada lubang 2 tu kan. Adakah benar di situ Nabi solat dan Betul. Dalam kitab Arab Madinah sendiri sebut. Pun saya main sebelah dia juga. Saya cakap ni lah kot agaknya ni yang Nabi tambat unta kat sini, Nabi semain kat sini kan. Doa lah. Itu petak tu yang ada titik-titik tu, itulah tapak masjid Nabi Quba yang first. Kan ada 2 lubang atas. Ya. Habis itu kat situ. Itu yang kiblat lain tu kan dulu. Yang tu bukan, yang tu kiblatain. Itu kiblatain. Yang ni Quba. Masjid pertama dalam Islam. So Nabi bina kat situ. Itu bila semayang kat situ, cuba bayang. Nabi semayang situ, you pijak tempat Nabi. Dalam surah Yasin dia kata apa? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Aku menulis tapak kaki kamu pijak di mana dan kesan tapak kaki. Allahu akbar. Dia semayang tengah demam-demam Ustaz. Semayang kat situ. Dia baring, dia dah macam tak tuara dah. Saya cakap ni bagus ya, siapa demam, siapa sakit, apa maksud dia? Allah dekat dengan dia. Betul lah. Kau daripada sana sakit, Allah dekat dengan you dalam Masjid Quba. Gila. Kau tengah sakit nak betul momen mana lagi. Orang lain Allah dekat dia dekat hospital. Saya kat Masjid Quba itu terbaring dekat Peha Matin. Aku dalam Masjid Quba dah tak tahan demam. Dia dah lah baring. Yang sebelah dia semayang banyak kali gini pula. Asyik kata kacau. Ada pula yang semayang ada batu kan. Tapi sesungguhnya Islam tu besar Ustaz. Betul. Walaupun dia semayang banyak kali, kita tak sebut lah apa benda, ada batu depan dia. Tapi saya tengok, sambil saya tengok ni, yang ni sakit, yang ni semayang banyak kali takbir ni, apa cerita ni? Kebesaran Allah kan. Allahu akbar. Wow. Ustaz, ya Allah, hai. Kita buat podcast lain Boleh. Isra Mi'raj kita panggil Ustaz. Kita buat lain InsyaAllah. Cinta Rasul Ustaz. Cinta Rasul. Yelah, boleh panggil satu episod untuk Isra Mi'raj saja. Nak raya haji ni pun boleh. Okey Ustaz. Kata-kata hai Ustaz kepada semua penonton-penonton Dol Podcast, kepada semua